Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Datuk Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Ketua Penerangan PAS Pusat dan juga selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, ahli-ahli Jawatankuasa MTD Bakarang, ahli-ahli Jawatankuasa PAS Cawangan Taman Aman, Ketua dan ahli Jawatankuasa PAS Cawangan Taman Intan, Taman Mewah, Taman Masudia, Ketua dan ahli Jawatankuasa PAS Cawangan Bakarang. Yang pertama sekali syukur kita kepada Allah SWT dengan kerana izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian markas bersama pilihan raya Cawangan Taman Aman, Taman Intan, Taman Mewah, Taman Masudia dan Cawangan Taman Bakarang. Bagi menghadapi pilihan raya umum 13 dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah mudah-mudahan dengan kehadiran Datuk Ustaz Tuan Ibrahim ini dapat meningkatkan semangat dan usaha semua petugas ke arah mencapai kemenangan dalam pilihan yang akan datang, insya-Allah. Kita cuba menggunakan ruang masa yang ada ini sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Fadil Pengurusi, Ketua Cawangan, seluruh jentera pilihan raya MTD Bakarang dan UPU yang berada bersama-sama dengan di bawah MTD ini ataupun di peringkat UPU Bakarang ini, dan seterusnya kepada seluruh jentera parti yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah kerana Allah pilih kita berada dalam perjuangan Islam. Nikmat berada dalam perjuangan Islam ni tidak sama dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Kita berjuang untuk mendaulatkan Islam, dan Islam ini tidak boleh didaulatkan melainkan kena ada kekuasaan. Ya, kerana itu kekuasaan ini asas bagi kekuatan Islam. Ya, kerana bila Allah Subhanahu wa taala menyuruh al-amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar, maka dia punya nilai-nilai yang bersama-samanya ada kekuatan. Umpama Allah haramkan judi, kalau kuasa tak ada, haram macam mana? Ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan Allah, kalau kuasa tak ada, kita diharamkan. Ya, demikian juga Allah Taala menyuruh melakukan perkara yang baik. Perkara yang baik ada setengahnya berhajat pada kekemenangan dan atas nama Pakatan Rakyat. Ya, Alhamdulillah, ini jalan Allah tarbiyah kita. Allah didik kita melalui marhalah-marhalah yang Allah sendiri ada perancangan. Seumpama seorang kanak-kanak, Tuhan tak bagi dia lahir-lahir terus berjalan. Dia kena menerak, dia kena merangkak, kemudian dia kena jalan jatuh, kemudian barulah dia boleh berjalan. Lepas boleh berjalan, baru dia ajar boleh berlari. Lepas boleh berlari, baru boleh naik basikal. Dah lama basikal, baru menganggap bahawa ini mungkin sebagai satu kegagalan. Secara umumnya saya tengok faktor besar yang ketiga yang kita kena hadapi ialah keyakinan rakyat, ya, keyakinan orang ramai. Ya, penggal pertama memang lebih teruk daripada penggal yang kedua. Kaki tangan kerajaan sebahagian, tidak semua, sebahagian mereka tidak berani nak menyatakan sokongan pada PAS. Pasal apa? Kerana jahatnya UMNO. Ialah UMNO ni kalau baik tak jadi UMNO. Dan bila tekanan mereka kuat, pegawai kerajaan serba salah.
nak zahirkan sokongan, bimbang takut pilihan raya akan datang kalah. Kalau kalah mereka teruk, mereka mungkin ditekan, mungkin mereka ditindas, malah PN dapat kuasa semula. Jadi nak sembunyi, ikhtiar untuk menang. Setiap orang kena jaga setiap markah dia, setiap orang kena jaga UPU dia, setiap orang kena jaga lokaliti dia. Kena pastikan jangan UPU dia menyusahkan UPU lain. Kalau UPU kita tak menang, kita menyusahkan kawan-kawan kita tempat lain yang tempat 10 nak kampus tempat kita. Sebaiknya kita menang besar yang kita boleh tolong orang lain, yang kita boleh tolong tempat-tempat yang lain. Ini saya nak sabar-sabar. Kita menang di Kedah, insya-Allah Putrajaya akan kita tawan, insya-Allah. Kemenangan yang tidak akan ada lagi halangan yang menyusahkan macam tuan-tuan rasa hari ini. Kemenangan yang tidak ada lagi halangan-halangan. Kemenangan yang tidak lagi menakutkan pegawai kerajaan. Kemenangan yang tidak akan menyebabkan Islam dihina, dipermainkan di kalangan orang bukan Islam. Kemenangan ini kemenangan untuk rakyat. Kemenangan menterjemahkan rahmatnya Islam kepada semua orang Islam dan orang bukan Islam. Ya, Islam disebut oleh Allah, wa ma arsalna. Surah Baqarah setiap kali ditulis surat, setiap kali jumpa, 3 perkara dia tak tinggal. Dan 3 ni saya nak pesan diri saya dan sahabat-sahabat sekalian malam ni. Yang pertama, ikhlaslah dalam perjuangan ni. Ikhlaslah dalam perjuangan. Kerana perjuangan kita bukan habis dunia. Kita nak bawa untuk menghadap Allah di padang mahsyar. Ya, saya tak tahu orang lain. Saya duk fikir apa yang saya nak bawa bekalan di akhirat besok. Ya, bekalan lain mungkin tak banyak. Kalau Tuhan terima perjuangan kita ini sebagai perjuangan yang Allah nilai di akhirat. Dan Allah tidak akan nilai kalau kita tidak ikhlas. Yang pertama, ke Surah Baqarah, aku pesan pada kamu, ikhlas dalam perjuangan kamu. Yang kedua, Surah Baqarah pesan, sabarlah kamu dalam perjuangan yang panjang. Perjuangan kita letih. Kadang-kadang bila sahabat kita rehat, kita buat kerja, kadang-kadang kita kecil hati. Ya, bila orang lain tak tolong, kita mula kecil hati. Dan bila kita tak dibantu, kita kecil hati. Bila kita mencapai kemenangan, tiba-tiba kita tak dapat upah, yang tak buat kerja pula dapat. Macam-macam dalam kita kecil hati. Maka kita kena sabar banyak dalam perjuangan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ya orang beriman, sabarlah kamu. Sungguh-sungguh kena sabar. Perjuangan kena sabar banyak terus biar. Ya, kalau tak sabar, kadang-kadang musuh saja je. Musuh nak tengok reaksi kita, dia lontar satu isu, nak tengok, dia campur isu. Maka sembahyang jemaah jangan tinggal. Ya, jangan tinggal sembahyang jemaah. Sibuk macam mana pun, sembahyang jemaah kena jaga. Yang kedua, Quran. Jangan lebih pada 3 hari tak baca Quran bagi pimpinan tertinggi. Jangan lebih seminggu bagi pimpinan. Tersentuh dahannya bergoyang, air pun tertumpah tercurah, habis tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku, cinta hanya separuh hati, kau lepas kembali. Nanti di suatu masa kau juga akan
padanya. Tapi